Semua sama Uish. Dia semua sama lah. Dia tak ada yang dalam warna lain pun tak ada lah. Dia bukan dalam merah tak ada lah. Orang lagi mancing. Belakang. Okay. Orang pergi mancing. Mak member pesan beli buah-buahan. So kat area Sepang ni biasanya banyak orang jual ni lah, buah naga. So ni nampak tepi dia jual 3 kilo RM10. Tadi dah bagi tester tapi tak sempat nak rekod. Tu tadi member dah beli dah. Takut nanti balik mancing nak beli dah tutup. Takut balik malam ke apa kan. So dia beli sekarang lah, on the way nak pergi JT. Crazy bait. Terbungkus lah nasi. Air tak ada. Kau air tadi lah. Kau kat rumah pun dah bawa air kan. Ada surau. Ada surau. Air wuduk lah. Orang jadi apa, tabuya apa. Tak ada sekarang zaman Walid. Boleh nak memang tak dengar. Kau kalau duduk kotang-kotang. Itu channel roti. Mana dapat orang? Mana bunyi dia? Kan? Ada something ni. Konspirasi ni. Tapi kau dah order sekarang. Kau nak cancel. Aku mesti nak tahu dia ambil kat mana. So nak cakap sepatutnya pergi sana lah cepat sikit. Dia pergi sana, dia pergi. Tukar kan. Kat sini tak ada goreng-goreng. Sini menebang. Menebang sana tak ada. Oh dia tukar. Siapa order tebal sana ambil sini. Business Kau tengok cerita senario kan? Senario? Sedangkan Roti canai di tempat tu. Apa tempat? Dia tukar-tukar pekerja kan. Tu bekerja. Dia tukar makanan. Memang cakap yang order dalam restoran ambil dekat kedai luar belakang tu. Cerita apa tu? Tu baru betul. Dalam first class. First class. Tapi makanan yang sama ambil kat luar. Apa? RM5. Boleh? Bagi apa? Empung pun ada? Oh ruat. Satu. Ni kau empung pun sarang tu. Dia dah keluar kan? Okey lah. 10. Okey ni, cuba ni. Kau nak potong-potong kan? Ada. Aku rasa mudang lagi. Aku rasa satu cukup kot. Satu je lah. Kita jimat-jimat lah kan. Tengok satu ni. Sama je Rok. Flavor sama. Size. Sama. Dia dah timbang. Nak udang hidup ke? Nak udang hidup ke? Tadi yang paket tu dah banyak kan? Paket udang berapa? 25 dan lebih lah. Aduh tajam. Tajam. Okey. 25 ekor. Kadang ada yang dia jual. Cukup tu. Takkan dia. Ni. Ni tak payah bayar. Batung kau. Itu tak cukup kan?
Bosen. Ya, udah depan. Bukan. Umpan pun dah beli. Kita beli udang beku tadi. Udang mati lah. Dengan tak ada cakap ruat, tapi nampak macam pumpul sarang dah keluar daripada sarang. Senang sikit lah nak guna. Okay, semua tadi tu umpan tu dah RM15. Jom kita pergi ke jeti. Okay guys, kita dah sampai jeti Pak Lim. Ni Pak Lim dia. Jatuh pula. Abang YouTuber ke? Bukan. Bukan. Allah, jatuh. Uish. Dah kena strike ni. Tak ada luck lah tu. Strike ni. Okay guys. Okay. Thank you. Okay, ada toilet kat sini. Jom. Dah bayar? Kau bayar satu, bayar dua? Satu. Member sampai sana lah. Okay guys. Alhamdulillah dah sampai dekat jeti Pak Lim, Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Tengok gaya macam air tengah pasang. So tak dia nak lengah-lengah. Terus campak, terus strike lah kalau boleh. Semoga ada manis-manis hari ni. Tengok member. Laju tu bukan. Sabar. Okay, kalau sini dulu katanya dulu kedai makan. Tapi kalau sana tu macam rumah tu, tu harga lain lah. Sini tadi satu joran RM7. Dia ada belah kanan, belah kiri. Belah kiri belah sana pun sama juga lah. Ada rumah rakit. Harga lain lah. Tu korang boleh kontak sendiri Pak Lim. Bukan yang ni bukan Pak Lim ni. Muka je macam Cina tapi bukan. Orang Myanmar. Dia kata dia Myanmar. Mungkin menyamar. Okay, kita nak set up. Lagi. Kau makan tempat orang kau. Oh ya, tak boleh kan? Tak ada orang. Nanti ada orang. Mana raya. Weh, monyet dah siut. Tu. Aduh. Aduh. Patutkan mandang. Ada monyet guys. Macam mana ni guys? Guys. Apa kata Pak Bob? Macam mana ni guys? Pak Bob. Oh, Pak. Kipas ni boleh pasang ke? Ada tak ada ni? Udang beku tadi baru beli. Kita masuk kunyit.
down dulu Nak mana? Nampak ni. Beku weh. Ya. Tak potong tak boleh. Beku je. Nak defrost dulu. Lepas tu kita ada ni. Nampak ruat. Ada ni umpun sarang ni. Tapi dah keluar dari sarang lah. Sarang macam nak masak lah. Dulu habis. Apa yang tu? Kecil ni. Macam saya kecil, dia lagi kecil. Tak ada guys. Apa ambil guys? Dulu. Duri kan? Duri dalam daging. Ui, dapat. Tak ada. Lajunya. Oh, dapat. Gerut. Alhamdulillah. Tak kumpul brother. Tak kumpul. Okay guys. Inilah dia tadi. Miss call ni lah dia. So duduk tajam. Allah, elok pula. Weh, mana? Mana mata? Dalam, semurut dalam. Weh. Unjuk. Ada, rasa berat? Tak ada. Dapat. Lesen brother. Lesen brother. Pukul 12. Itu kawan kau. Jumpa abang. Jumpa abang ni kan. Beruap dah gigi. Banyak tak ni tu? Boleh lah. Uish, ketak tu. Apa tu? Ketak sokong ni. Ayam. Orang biasa tak ayam kan? Steady. Tak berikut. Makan guys. Ikan dah dapat. Boleh makan. Ikan tak makan pun kita makan. Aduh, sudu macam nak patah. Kena makan cepat ni. Takut monyet datang. Duduk sebelah. Bau dah kuat. Member berjaga-jaga tengok pandang. Bagi dia cili lah. Satu lagi.
Ui. Comel dia punya. Member dah mendahului. Mendahului. Comel ni punya. Yang siapa tadi? Gerut-gerut guys, gerut-gerut. Ya, sabar ni. Oh, tu bunyi dia. Tu lah sebab tu nama dia gerut-gerut. Jumpa abang. Jumpa abang. Oh, dapat. Rasa. Lah. Gerut-gerut. Mantap. Gerut-gerut. Dengan roti di mulut. Gardenia boleh panggil ni duta. Wah, tengok. Dengan roti di mulut. Ikan sangkut. Gerut-gerut lagi, tengok sikit muka. Hai. Dah yang ketiga guys. Berkat makan roti. Oh, dapat lagi. Dah lama pula. Aku dah kata tadi lepas ni lama. Oh, lama. Oi, member dah 4 ekor weh. Member dah 4 ekor weh. Jom. Oi, jenak brother. Oi, lesen jenak. Okey. Kau comel lah. Comel. Boleh lah. Goreng-goreng. Goreng-goreng. Power lah brother. Brother dah 3 jenis ekor lah. 3 jenis ekor lah. Jadi 3 jenis ikan lah. Ekor dah banyak-banyak lah. Tengok ikan. Aku baru 2 je kan. Anak-anak tu. Ni mesti ada mak ni. Dikumpul sekampung kan. Ada Bismillah. Tak rasa pun. Kosong Macam mana kau tahu lah? Dapat lagi guys, gerut-gerut. Comel je. Kenapa? Cermin ke? Bukan kitang bukan? Kita lain. Wih, power lah brother dah. Lock. Dah 5 jenis lah. 5 4? 1, 2, 3, 4. 4 jenis. Hey, nak masak apa 4 jenis? Goreng je lah. Dapat buntal guys. Sepasang. Tapau. Nak mati. Macam mana ni? Makan dalam tak tu?
Kau memang mulut masin Geru. Power. Baby boo. Asal baby boo? Kecil. Oh. Gerut lagi guys. Dah 4 dah. Satu lagi. Supaya tak payah pergi NSK. Alhamdulillah. Dapat juga. Cermin Cermin juga. Confirm cermin. Dia macam lembu tu. Dia tak ada yang macam apa tu? Kembang bawah tu. Insang bawah tu. ikan lembu kan ada cermin kan. Ikan lembu? Ikan lembu ikan apa? Lebih kurang je bentuk dia. Lebih dia pada betul. Dah ada yang tu. Itu muncung dia panjang sikit. Ikan lembu dia ada tanduk. Dia punya kotak dia tengok brother. Sama tu. Sama tak? Oi, tak sama. Ya. Tak sama. Kau beli juga dekat Shopee? Beli juga Shopee. Tapi lain. Aku kedai Pak Lang. Pokmu? Pak Lang. Lampung ni hitam. Sekejap. Yang bulat tu ke bukan lampung dia? Bulat. Yang warna kuning tu Putih. Ni ke? Ni pelampung ni? Tak, dia perambut, tamuk. Dia akan Mana pelampung tu? Dia tak ada pelampung, dia akan timbul atas air. Oh, dia timbul lah? Simbang padahal kena letak pelampung. Berat tu. Berat tu. Berat tu. Aku tak main-main. Aku tak main-main tu. Berat tu. Tahu lah. Alhamdulillah. Hui. Tu lah tu. Bismillah. Ketam lagi. Wah, ikan. Besar ni. Besar dah sangat. Ada ketuk. Ada. Buntal. Tanah. Ketuk sikit. Kali bas. Besar kali ni. Tu agak. Berat tu. Oi, dia gemuk dah. Weh. 3 ekor hari ni. Kau. Sini je. Makan dalam. Diam. Relax. Abang tak lah panggil. Tak. Tak is calling. Ketam. Kasihan dia sekarang lagi. Kan. Gelaman. Gelaman. Dia tak pakai tu udang. Okay, dah 6. Dapat glamour. Aku baru sampai level glamour. Hancur udang. Udang aja kan? Udang. Serangan. Kau memang laknat tu. Aku 2 nampak. Telan weh. Nasib lah. Aduh. 4 ekor. Macam sama je. Weh.
Comelnya. Dia. Mengacaunya. Oh, transparent. Kan bilis. Bukan. Kat tamban. Bukan. Rapat sikit. Zoom sikit. Ya, guys, komen guys. Ni ikan apa? Ikan transparent ni. Okay. Bahagian ikan. Satu kau. Kau punya glamour ni. Tangan glamour tak kenal. Satu. Dua. Ni jenahak satu. Jenahak dah ambil. Okey. Yeah. Glamour kecil suku. Belakang tu, tu. Tu kan? Ni group. Belakang dia? Tu. Bukan? Gerut juga? Gerut juga. Ada. Gelam Okay, gerut. Kau ingat tak? Aku tak ingat. Engkau je ingat. Apa ni? Cermin satu. Cermin kau tak nak. Cermin kau tak nak. Cermin tak nak guys. Gerut. Okay, mantap. Wow, nampak legend hari ni. 15 ekor guys. 15 ekor tengok. Cara jalan pun lain lah. Ada lampu. Oi, jaga jatuh. Okay, itulah dia guys, trip mancing kat JT Pak Lim. Okay, member dapat berapa tadi? 15 ekor. Campur-campur ikannya. Aku dapat 10. Campur-campur kat termasuk ketam yang terlepas. Ketam terlepas in the end. Itulah tak rezeki. So jangan lupa like, komen, share dan subscribe.